Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel Teacher Sensei. Hari ni video aku nak masak lagi. Hari ni aku nak masak ayam masak kicap style Nogori 9. Hari ni ikut aku masak, aku nak share dengan korang resepi mudah ayam masak kicap. Kita masak cara orang Negeri Sembilan masak. Jom ikut aku masak. Bahan untuk masak ayam masak kicap ni sebab perapan ni memang kena letak kunyit, kena letak garam, kena letak aji biar masakan tu lagi sedap lah. Jadi ayam tu nanti dia tak ada rasa kosong, dia ada rasa. Okey, dah garam. Okay, dah. Lepas tu letakkan Ajinomoto. Okay, letak 2 sudu macam tu cukup lah, tak payah banyak sangat. Lepas tu korang gaul je ayam ni. Gaulkan dia, pastikan sebati lah gaul tu. Resepi ni ialah resepi cara orang Negeri Sembilan buat ayam masak kicap. Senang je resepi ni sebenarnya, tak susah pun. Bahan-bahan dia pun senang. Ini style masak ayam masak kicap Negeri Sembilan. Perak-perak macam ni. Kalau dah sebati tu, okay, biar dia sekejap, biar dia apa orang kata, rasa tu menyerap dekat dalam ayam lah. Okay, biarkan dia sekejap. Okey, ayam yang tadi dah perap tadi, kita goreng dulu. Goreng dia jangan goreng sampai masak. Goreng dia dalam 60% lah. 60%, lepas tu korang boleh angkat. Kita tak nak ayam tu terlalu masak, kita goreng dalam 60% lah. 60%. Ayam tu dah goreng nanti boleh angkat. Jangan goreng sampai masak. Tu dia punya cara lah. Minyak panas, gorengkan dulu. Ayam ni digoreng 60% sahaja, 60% masak. Kenapa ayam ni digoreng 60% je? Sebab kalau ayam ni digoreng terlalu masak, nanti dia akan keras. Jadi kita nak tekstur tu lembut dekat garing di luar, lembut dekat dalam. Jadi goreng dalam 60% je masak, lepas tu boleh angkat. Goreng dengan minyak yang panas lah. Okay, sekarang ni ayam dah 60% masak. Okay, dah macam ni, boleh angkat. Boleh teruskan dulu dekat atas tisu. Dia dah 60% masak lah, 60% ataupun 70% masak. Boleh angkat, sebab nanti kita nak masak pula dengan dia punya kuah kicap. Okey, angkat dulu. Angkat. Okey, 60% masak, boleh angkat. Lepas tu minyak goreng ayam tadi kita gunakan untuk tumis bahan-bahan tadi. Ini bahan-bahan tadi tumiskan je, masukkan je semua. Bawang,
dengan cili dan dimasukkan. Alright. Tumis sampai dia garing, sampai dia naik bau. Tumis dia. Tujuan dia bawang merah tadi ni lah, tujuan dia nak bagi dia berkuah sikit. Kalau tak kurang bawang merah lagi, dia tak adalah kuah macam ni kan. Masak dulu dia punya kuah ni. Ayam kita dah goreng tadi, masak dia dulu kuah sampai dia nampak garing sikit, dia ada bau. Lepas tu kita boleh peresakan lah dengan garam, haji dengan gula. Lepas tu bila sambal dia dah macam dah garing sikit, masukkan macam biasa lah, masukkan haji. Lepas tu masukkan garam, garam, haji, gula ni ukur rasa lah. Dia korang nak masuk tu jangan lupa rasa pula. Takut terlebih masin ke, terlebih manis ke, terlebih garam ke. Lepas tu jangan lupa letak gula. Okey, letak gula. Jadi dia ada pedas, dia ada masam, dia ada masin, dia ada ni. Okey, bila dah nampak sambal tu dah garing sikit kan, nampak macam dia dah masak sikit, bolehlah masukkan kicap. Okey, sebab kita kan buat masak kicap, kita kena letak kicap tu. Aku gunakan kicap ABC ni ya. Masukkan kicap. Agak-agak lah kicap ni macam mana korang nak cut ke, nak air ke. Daripada masuk tu rasa dulu lebih kurang gula, lebih kurang ayam apa, haji lebih kurang, tambah lagi buat jadi. Lepas buah dah masak macam ni kan, masukkan apa, cili bengala dengan tomato, masukkan ke dalam. Masukkan juga bawang besar tadi. Okay. Masuk semua, gaul sekejap. Biarkan dia sekejap, dalam seminit 2 minit macam tu. Okay, lepas tu dia dah cantik kan, warna dia dah lawa macam ni. Lepas tu boleh ambil ayam goreng tadi, masukkan ayam goreng yang dah digoreng tadi, gaulkan sekali. Okay, masukkan ayam goreng. Masukkan ayam goreng. Lepas tu kita kacau. Kacau lah kita punya tadi, biar kuah dia tu melekat dekat, resap dekat ayam ni. Sikit lah dia, biar ada renyah sekejap.
Okey, dah siap kita punya menu ayam masak kicap cara Negeri Sembilan. Ini dia. Ada colourful, ada cili, ada nampak merah-merah sikit kan. Senang je nak masak benda ni sebenarnya. Rajin tak rajin je. Okey, jadi korang yang kat rumah tu kalau nak mencuba bolehlah cuba masak untuk family korang. Nak pedas boleh buat pedas. Nak medium boleh, tapi kalau letak cili lebih sedap lah. Pedas lebih sedap. Inilah dia ayam masak kicap. Selamat mencuba. Okey, dah siap masak dah tadi. Ayam masak kicap tu lah dia, ayam masak kicap. Cara masakan orang Negeri Sembilan. Jadi korang boleh cuba kat rumah. Senang je menu ni nak masak. Boleh cuba masak waktu makan tengah hari boleh, makan malam pun boleh. Jadi terima kasih dah tengok. Jangan lupa subscribe, like, share dengan komen. Mungkin lepas ni aku nak masak benda lain pula. Boleh komen dekat video ni lah, nak suruh aku masak apa. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.